wabarakatuh, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam TVET Cemerlang. Selamat datang ke siaran berita Kolej Vocational Perdagangan. Saya Nur Ain Syuhada binti Muhammad Hussein dan saya Fatin Nadirah binti Saleh. Terima kasih kerana terus bersama kami sepanjang siaran kali ini. Kami akan membawakan pelbagai laporan menarik melibatkan pembangunan akademik, inovasi kesejahteraan pelajar, kerjasama industri serta pengumuman khas untuk seluruh warga kolej. Kita mulakan siaran dengan laporan berkaitan pembangunan teknologi dan kecerdasan buatan. Seramai 127 orang pelajar Sijil Vocational Malaysia Semester 1 telah menyertai bengkel Cilik AI memanfaatkan D5 untuk pembelajaran digital yang berlangsung pada 30 Jun 2026 bertempat di Dewan Dagang dan Bilik Multimedia 1. Program anjuran Jabatan Komunikasi dan Korporat bersama Jabatan Pendidikan dan Inovasi ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai penggunaan kecerdasan buatan atau AI secara beretika dalam proses pembelajaran. Antara objektif utama bengkel ini ialah membantu pelajar memahami konsep asas AI serta aplikasinya dalam pendidikan menggunakan aplikasi AI yang disediakan dalam platform D5, membina prompt yang jelas dan berkesan, menghasilkan bahan pembelajaran secara kreatif menggunakan AI serta mengamalkan penggunaan AI secara bertanggungjawab. Bengkel ini telah dikendalikan oleh dua orang penceramah iaitu Encik Muhammad Zulhelmi bin Muhammad Nizam dan Encik Muhammad Zulhairi bin Muhammad Nizam. Sepanjang bengkel berlangsung, para peserta didedahkan dengan pelbagai AI tools yang terdapat dalam D5, khususnya penggunaan notebook LM. Pelajar turut mempelajari teknik membina prompt yang tepat bagi menghasilkan bahan pembelajaran yang lebih kreatif, sistematik dan berkualiti. Sebagai kemuncak program, hasil kerja setiap kumpulan telah dinilai oleh panel juri. Tahniah diucapkan dan syabas kepada semua peserta yang berjaya membuktikan kreativiti serta kebolehan memanfaatkan teknologi AI dalam pembelajaran abad ke-21. Seterusnya, dalam usaha menjaga kesejahteraan mental pelajar, telah berlangsung program relaksasi Minda SVM bertemakan Rehatkan Minda, Segarkan Jiwa, Melangkah dengan Ceria. Program ini telah diadakan pada 29 Jun 2026 jam 9 pagi di Kompleks Kraf Johor dengan penyertaan semua pelajar SVM semester 1. Program ini bertujuan mengurangkan tekanan serta meningkatkan kesejahteraan mental melalui aktiviti santai dan kreatif. Selain itu, pelajar turut diberi peluang mengekspresikan kreativiti menerusi aktiviti melukis dan mencanting batik yang mampu meningkatkan fokus, ketenangan emosi serta keseimbangan antara kesihatan mental, emosi dan fizikal. Pelajar telah dibahagikan kepada dua kumpulan sebelum mengikuti sesi pembelajaran mencanting batik. Selain menghasilkan karya batik sendiri, para pelajar turut dibawa melawat sekitar Kompleks Kraf Johor bagi mengenali dengan lebih dekat warisan seni dan budaya tempatan. Program seperti ini bukan sahaja memberi pengalaman baharu kepada pelajar, malah menjadi platform terbaik dalam membentuk kesejahteraan emosi dan sasiah yang seimbang. Dalam perkembangan kerjasama industri pula, Jabatan Hubungan Industri dan Agensi Kolej Vocational Perdagangan Johor Bahru telah mengadakan lawatan rasmi ke Paris, Bakai Logistik Sendirian Berhad, Nusa Jaya pada 1 Julai 2026 bagi menjayakan majlis menandatangani Letter of Intent atau LOI. Delegasi kolej diketuai oleh Puan Hajar Halina binti Mak Harun, Timbalan Pengarah Sokongan Akademik bersama Puan Zaimah binti Arbon, Ketua Jabatan Hubungan Industri dan Agensi serta Puan Kartini binti Hanapi, Ketua Unit Pengoperasian Jabatan Hubungan Industri dan Agensi. Lawatan ini bertujuan mewujudkan kerjasama strategik antara kedua-dua pihak, membuka peluang penempatan pelajar menjalani on-the-job training atau OJT, memperkukuh jaringan industri serta berkongsi maklumat mengenai keperluan industri dan daluan kerjaya. Majlis dimulakan dengan ucapan aluan oleh Puan Hajar Halina yang merakamkan penghargaan kepada pihak syarikat atas kesediaan menjalin kerjasama strategik bersama Kolej Vocational Perdagangan Johor Bahru. Sesi diteruskan dengan perbincangan mengenai pelbagai bentuk kerjasama yang boleh dilaksanakan pada masa hadapan termasuk penempatan OJT, perkongsian kepakaran industri, pendedahan kerjaya serta pembangunan kompetensi pelajar. Pihak Paris Bakai Logistik turut berkongsi latar belakang syarikat, skop operasi, peluang kerjaya serta kepentingan Letter of Intent sebagai asas kepada kerjasama jangka panjang. Diharapkan kerjasama strategik ini menjadi pemangkin kepada usaha melahirkan graduan TVET yang lebih kompeten, berdaya saing dan memenuhi kehendak industri. Seterusnya,
Dua wakil Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Vokasional Perdagangan telah menyertai program Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Vokasional Persidangan Pemimpin Muda TVET KPM Kebangsaan tahun 2026 yang berlangsung dari 1 hingga 3 Julai 2026 di Kem Permata Resort, Alor Gajah, Melaka. Kolej diwakili oleh Presiden MPP Izra Adiputra bin Muhammad Ghazali dan Naib Presiden Nurdania Amanina Muhammad Rizwan. Persidangan yang menghimpunkan pemimpin pelajar kolej vokasional seluruh negara ini bertujuan memperkukuh kemahiran kepimpinan, jati diri dan semangat kerjasama melalui pelbagai aktiviti pembangunan kepimpinan. Diharapkan pengalaman yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk terus memperkasakan kepimpinan pelajar serta menyumbang kepada kecemerlangan kolej vokasional perdagangan. Pada 4 Julai 2026, seramai 4 orang wakil Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Vokasional Perdagangan telah menghadiri majlis penyerahan sumbangan alat bantu mengajar daripada Tenaga Nasional Berhad serta sesi ramah mesra bersama Majlis Perwakilan Pelajar Zon Johor di Kolej Vokasional Tanjung Puteri. Program ini bertujuan mengeratkan hubungan antara bahagian pendidikan dan latihan teknikal vokasional, pihak industri serta Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Vokasional Zon Johor. Program dimulakan dengan sesi ramah mesra bersama pengarah BPRTV, teknologis Zulkarnain bin Fauzi yang memberi peluang kepada para pelajar bertukar pandangan serta mengemukakan cadangan berkaitan pembangunan kepimpinan dan kebajikan pelajar. Majlis diteruskan dengan ketibaan tetamu kehormat iaitu YB Puan Fadina binti Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia. Turut berlangsung tayangan montaj program Tanggungjawab Sosial Korporat TNB, ucapan Wakil TNB serta ucapan Menteri Pendidikan Malaysia. Kemuncak program ialah penyampaian sumbangan alat bantu mengajar daripada TNB kepada Kolej Vokasional Tanjung Puteri sebagai simbol komitmen industri dalam memperkasakan pendidikan TVET. Program diakhiri dengan sesi bergambar, ramah mesra dan lawatan ke bengkel teknologi elektrik. Setinggi-tinggi tahniah dan syabas diucapkan kepada para pensyarah dan anggota kumpulan pelaksana Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru yang telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang tahun 2025. Penerima-penerima APC ialah Puan Nur Azlin binti Zainal, Puan Nur Laili binti Sarif, Puan Nur Syafiqah binti Hashim, Encik Muhammad Ashrafuddin bin Azizi, Encik Mak Rafiz bin Raymond, Puan Nur Huda binti Masri, Encik Azizul Arif bin Zulkafli dan Puan Karunisha binti Ubaidullah. Sesungguhnya, kecemerlangan bukan sekadar diukur melalui penerimaan anugerah, malah diterjemahkan melalui komitmen, integriti dan dedikasi dalam melaksanakan tugas hakiki setiap hari. Semoga penerima APC terus mengekalkan kecemerlangan serta menjadi inspirasi kepada seluruh warga Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru. Tahniah dan syabas diucapkan. Seluruh warga Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru turut mengalu-alukan kehadiran seorang warga pendidik baharu iaitu Cikgu Nur Syafina Nabila binti Zainal Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurbatri Syakistina binti Abdullah dan sekarang saya berada di Mamal Schoolnet dan hari ini saya nak temu bual pensyarah baru BKP. Jadi mari ikut saya. Okey, so sekarang saya bersama dengan Cikgu Syafina. Boleh tak Cikgu perkenalkan diri Cikgu sikit? Okay, nama saya Syafina Nabila. Boleh panggil saya Cikgu Fina. Saya berumur 28 tahun, berasal daripada Segamat Johor dan saya merupakan Cikgu BKP. Okey, seterusnya saya nak tanya sedikit soalan lah. Cikgu graduan dari mana dan apa Cikgu rasa perwatakan Cikgu untuk mengajar pelajar-pelajar di Kolej Vokasional Perdagangan? Saya merupakan graduan daripada UiTM dan OUM. Saya seorang yang berfikiran terbuka dan mesra, di mana saya menerima apa yang pelajar ingin kongsikan kepada saya dan saya akan kongsikan kepada pelajar. Okay, terima kasih Cikgu. Okey, itu sahaja temu bual untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Selamat datang diucapkan. Semoga Cik Nur Syafina Nabila dapat menyesuaikan diri dengan suasana kerja di kolej ini serta terus mencurahkan ilmu, bakti dan pengalaman kepada para pelajar demi melahirkan graduan TVET yang cemerlang. Berita baik buat semua pelajar lepasan tingkatan 3, permohonan kemasukan ke tahun 1 Sijil Vokasional Malaysia, Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru kini dibuka bermula 10 Julai sehingga 14 Ogos 2026. Kolej Vokasional Perdagangan menawarkan 4 program utama iaitu Perakaunan, Pengurusan Perniagaan, Kesetiausahaan Pentadbiran dan Teknologi Komputeran. Sekiranya anda merupakan lepasan tingkatan 3 dan bercita-cita membina kerjaya profesional dalam bidang TVET, inilah peluang terbaik untuk anda. Jangan lepaskan peluang, jom masuk dagang. Demikianlah rangkuman berita Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru untuk kali ini. Terima kasih kepada semua warga kolej yang sentiasa komited menjayakan setiap program serta mengharumkan nama institusi di pelbagai peringkat.
Ingatlah, kejayaan tidak hadir hanya melalui bakat tetapi lahir daripada usaha yang konsisten, semangat untuk terus belajar dan kesungguhan untuk memberi yang terbaik. Teruskan melakar kecemerlangan, memperkukuh nilai profesionalisme dan bersama-sama kita mengangkat martabat pendidikan TVET negara. Saya Fatir Nadirah binti Saleh Dan saya Nur Ain Syuhada binti Muhammad Hussein mengucapkan terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jumpa lagi dalam siaran berita Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru yang akan datang. Salam dagang di hati.